Korang pernah nampak tak kit ni? Tak pernah nampak kan? Sebab belum commercializekan lagi. Dalam banyak-banyak kit yang Hakim produce, ada salah satu kit yang actually dalam batch printing yang sama, cuma tak dirilis tau, tak di-share untuk dijual lah. Kit ni nama dia kit debit, untuk bagi student faham tentang perbezaan antara debit dengan kredit. Sometimes ada student yang macam confusing sikit. Account yang akan duduk di bahagian debit dan juga bahagian kredit. Kenapa? Biasa selama ni saya belajar, saya faham yang bahagian kiri ni adalah masuk. Tapi kenapa tiba-tiba kali ni bahagian debit ni tambah, bahagian kredit ni tolak. Tiba-tiba ada akaun lain yang bahagian kredit tambah, bahagian debit tolak. So dia jadi macam pelik. Macam kenapa tak sama macam yang aku faham sebelum ni. Cuma nak dijadikan cerita, kit tu tak dapat nak di-commercializekan because of kotak untuk kit tu sebenarnya lagi kecil daripada item dia. So dia punya kotak tu sebenarnya kecil ni je, tapi dekat sini dia besar. So tak boleh guna. So sekarang tebal-tebal ni, setebal-tebal alam ni 50 rasanya. So ada 50 item tak boleh guna. So apa kita nak kena buat dengan benda ni? So kalau kita buang, kita rugilah. So saya decide saya akan guna kad ni juga, tapi untuk benda lain, untuk bahan lain. So sekarang ni kita tengah work in progress template pad. So template pad ni actually this one. So ada beberapa template yang saya dah preparekan khas untuk student-student account. Ada journal, ada ledger, ada buku tunai, ada persamaan account. So actually benda ni kalau you all nak beli buku pun tak ada masalah. Ada je buku dekat market. Cuma dia jenis pack. Dia jenis boleh cabut kat atas dia. Every time you all nak buat latihan, baru you all cabut benda ni. Zap! Sudah saya jenis yang tak suka jenis guna buku tau. Sebab kalau guna buku, kadang-kadang buku latihan nak buat soalan-soalan lain, dia tak ada pun guna buku ledger, buku journal tu. So buku journal pun kadang-kadang hilang. So dia kata, cikgu tak ada ke macam template yang boleh cabut dan saya boleh tampal je. Saya stapler je. Bila buat latihan tu saya tampal je. So dia macam senang. So dia malas. Itu memang level pemalas jugalah ya. Level pemalas sebab dia tak nak buat sendiri kotak tu. Padahal kotak je kot. Gitu. Jangan pula korang pelik. Kenapa belakang dia tak warna coklat macam biasa kan? Sebenarnya kotak tu ada. Nice sebenarnya. Cuma bagi saya macam terlalu tebal sangat. You nampak tak? Macam chipboard dia macam terlalu tebal. So later saya akan share dekat mana you all boleh dapatkan template pad yang ni. Dan kemungkinan kita akan keluarkan memo pad dan juga notepad yang khas untuk student-student account buat revision. So stay tuned.